Okey. Sebenarnya keseluruhan kepimpinan bersama telah diambil alih oleh orang-orang yang berada rapat dengan kami lah. Okey. Jadi contohnya Presiden bersama sekarang yang telah melalui AGM dan saya rasa kebanyakan orang terkeliru sebenarnya apa yang berlaku hari Ahad hari itu. Okey. Dan kita punya semua the team yang menganjurkan majlis hari Ahad tu semua sukarela. Okey. So MC tu dia tak cerita penuh. Okey. Sebenarnya keseluruhan kepimpinan bersama telah diambil alih oleh orang-orang yang berada rapat dengan kami lah. Okey. Jadi contohnya Presiden bersama sekarang yang telah melalui AGM dah daftar dengan ROS ialah Syukri Razak, bekas pegawai khas saya. Jadi kami sekarang ni yang akan sign watikah itu ialah Syukri Razak lah. Syukri Razak dahulu adalah bekas setiausaha AMK. Betul. Ketika zaman you ke zaman zaman Akmal setiausaha MK, waktu saya setiausaha pengelola so dan Syukri Razak used to be pimpinan mahasiswa tahun 2013 dan dia gamis dulu dia PAS kan Merata jadi saya ingat masa dia PAS saya tengok budak ni bagus ni, jadi mula-mula kita orang mula berusrah bersama lah kan. I do usrah tau, people forget about that. I have my own usrah dulu sebenarnya kan. Jadi daripada situ saya dah kenal dia daripada 2012 Syuk ni kan. Jadi lama-lama kami jadi kawan rapat lah. Dan bila kita buat Invoke, Syuk memang sepenuh masa dengan Invoke sampailah tahun 2018. Dia dah nak buat sendiri. Dia belajar apa yang kami buat kat Invoke, dia pergi buat company dia sendirilah. So dia kan. Dan bila 2022 saya jadi menteri, saya pujuk dia untuk jadi pegawai PTTK Parlimen saya. Jadi kami tengok sama kami sebab kalau letak nama Nick ataupun letak nama saya untuk mengambil alih parti tu, confirm tak lepas memang dia akan ada bermasalah lah kan, dia segala risiko yang mungkin ada tu kan. Jadi kita berpandangan bahawa lebih baik kalau AJK ada lebih kurang 18 orang AJK bersama itu mestilah dari kalangan orang-orang yang faham, bersetuju dengan aliran politik kami dan Presiden dan Setiausaha Agung itu juga ialah orang yang rapat dengan kami. Jadi sebahagian besar daripada pimpinan bersama sekarang ialah orang-orang biasa di seluruh Malaysia yang kami pernah sama-sama usrah. Dan mereka tak pernah, selain daripada Syuk yang menyertai PKR, yang lain tu tak pernah menyertai mana-mana parti. Aliran mereka masa dalam 15 tahun yang lepas, masa saya mula-mula kenal mereka, ni semua geng-geng usrah. Jadi dia orang semua bertebaran di seluruh Malaysia, ada kat Sabah, ada kat Johor. Memang geng-geng usrah dan kita gabungkan juga dengan beberapa orang daripada pimpinan lama bersama daripada Penang.